Kemudian ada soalan lagi tu, ada orang tinggal rata tangan mah, gelang tangan lah, dalam kedai. Jadi hukum asalnya dia perlu dilelong selama setahun kalau barang lu kotor ni. Kalau zaman dulu kena lelong di masjid pada hari Jumaat. Tanya siapa. Habis tempoh setahun, zaman ni tak perlulah pergi masjid. Kita ada Facebook. Maksudnya secara awam. Apabila habis tempoh setahun, orang yang pegang barang tu boleh ambil, boleh menjadi milik dia. Faham? Boleh jadi milik dia. Kalau kita rasa dah sedap, kita sedekah. Sedekah pada mana-mana tempat. Tapi kalau dah 2 tahun, tuang dia mari cari. Ada tak gelang mak saya tinggal? Kita pun tunjuk gambar. Oh betul sungguh, wajib ui semula ke dia. Faham? Kalau sedekah dah, kita kena kasih pula. Faham? Jadi kalau kita nak pegang, tapi tak tahu sampai ke bila kena khabar anak-anak ni bukan gelang mak. Kan iwak saka kan? Iwak saka tak ada masalah dah, cuma lepas mati nak bagi saka, mari tuang dia, okey mari. Ada tak? Saya tinggal ni 15 tahun dah tinggal. Tinggal tu masa tu 3,000, ni 30,000 dah ni masa habis mula. Kelabu mati juga anak nak uri. Jadi kena uri ya. Selepas daripada setahun kita boleh guna. Ini bagi barang yang mana tak luput tarikh. Barang luput tarikh kita boleh makan. Orang tinggal barang, tinggal roti bukan tahan lama. Kalau kita nak lelang setahun, jadi pelangi dah roti tu. Bunga ada habis dah. Jadi dok logik lah. Jadi kita boleh makan, tuan dia mari. Tuan dia kata, ada tak roti saya tinggal 3 hari lepas? Ada. Mana? Dalam perut pula. Kalau saya nak mula, wajib ganti. Apakah binti ke makan apa ke, beri kepada dia balik. Itu cara dia. Dia beza antara benda yang ada tarikh luput, benda yang tak ada tarikh luput. Benda yang kekal ni kita boleh guna lah. Perlu dilelong dulu. Kalau makanan kena tanya dulu, siapa tinggal. Apa habis. Boleh.